Nombor satu, tanda Allah sayang kamu ialah ayat Quran ni. Iaitu, Allah jadikan kamu orang yang suka kebaikan dan ibadat. Walaupun ketika ini, malam ini, kebaikan dan ibadat kamu tidaklah 24 jam. Tapi kamu suka tengok majlis ilmu, kamu suka tengok ulama, kamu suka dengan Islam, kamu semangat bila pertahankan nama Allah. Ini sifat dia. Allah hiaskan hati dia dengan iman. Dia suka dengan iman. Dia suka dengan Islam. Dia suka dengan ibadat. Dia suka dengan kebaikan. Dia tenang. Walaupun tak banyak yang dia buat. Nombor dua, tanda Allah sayang, tanda Allah sedang sayang kamu, hidupan kamu. Allah redha dengan hidup kamu. Ialah, kamu ada ujian dalam hidup kamu. Ini Alhamdulillah. Siapa yang hidup di dunia ni tak ada ujian? Motor hilang, ujian. Slipper hilang, ujian lah tu. Buku rujukan hilang, ujian. Perniagaan kita merosot, ujian. Dunia ni alam ujian. Tinggal lagi banyak dengan sikit. Tanda ketiga, Allah menyayangi kamu, Allah sayang kamu, ialah al-qabulu fil ard. Dia diterima di kalangan penduduk bumi, iaitu manusia menyukai dia, senang dengan dia disebabkan akhlak dan kebaikan dia. Orang sayang dia, ramai orang sayang dia. Bukan sayang sebab dia bagi duit banyak. Bukan sayang sebab pengikut dia ramai, siapa rapat dengan dia boleh senang. Bukan sayang sebab jawatan dia tinggi, kalau rapat dengan dia boleh dapat projek dengan mudah. Bukan sayang begitu. Dia ni disayangi oleh ramai orang. Sebab kebaikan dia. Sebab akhlak dia. Ramai orang senang dengan dia. Sebab ilmu yang dia ada, ramai orang sayang dia. Itu tanda Allah sayang kamu. Itu tanda Allah mengasihi kamu. Allah cinta kamu. Yang keempat dan yang terakhir, tanda Allah kasih kepada kita semua. Tengok, ini indikator yang keempat. Apabila tiap-tiap benda yang kita buat, semua untuk Allah. Kita minum, bismillah. Hati kita kata untuk Allah. Kita sarung baju, pakai baju. Hati kita kata untuk Allah, kamu pakai baju. Kita ziarah orang sakit. Hati kita kata, aku pergi ziarah ni sebab nak masukkan kegembiraan kepada orang yang sakit tu. Nak kurangkan kesakitan dia. Kerana Allah. Dia mandi kerana Allah. Dia mai kuliah agama kerana Allah. Dia pergi kerja kerana Allah. Dia pergi kelas di universiti kerana Allah. Apabila tiap-tiap tindakan dan gerakan tuan-tuan untuk Allah, ketahuilah Allah sayang tuan-tuan, perempuan semua. Allah sedang mengasihi tuan-puan semua.